Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, mengapa Iran tidak takut untuk berperang? Iran tidak takut untuk berperang kerana mereka beriman dan mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan rujuk kepada ayat Allah yang menceritakan tentang sahabat-sahabat Nabi yang berjuang menentang tentera Ahzab pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil." Apabila orang-orang berkata kepada mereka, sesungguhnya manusia sedang berkumpul untuk memerangi kamu, maka takutlah kepada mereka. Maka itu menambahkan keimanan orang-orang yang beriman. Dan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang yang beriman akan berkata, cukuplah Allah menjadi pelindung kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Tuan-tuan, Amerika, Israel dah bagi warning beberapa kali kepada Iran. Dunia tahu. Mereka berhimpun, bekerjasama dengan orang-orang Arab lagi, dengan sekutu-sekutu mereka yang lain lagi, yang mereka mempunyai tapak ataupun base pangkalan tentera Amerika di negara sekeliling Iran tu. Mereka nak menyerang Iran. Maka orang akan berkata, takutlah kepada mereka, takutlah kepada Amerika, Israel. Tetapi ancaman itu akan menambahkan iman orang-orang Iran. Fazadahum imana, bertambah iman mereka. Dan mereka berkata, qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah jadi pelindung. Allah sebaik-baik pelindung. Saya percaya, tuan-tuan, bagaimana pemimpin mereka, Ayatullah akan kempen orang-orang Iran ni untuk berperang. Seperti mana Allah Ta'ala perintah Nabi, kempen untuk berperang ni. Kubarkan semangat, jangan takut. Allah cerita dalam Quran, surah Al-Anfal ayat 65. Ya ayyuhan nabi, harridil mu'minina 'alal qital. In yakum minkum 'ashruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Wa in yakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi'annahum qaumun la yafqahun. Wahai Nabi, kobarkan semangat orang yang beriman untuk berperang. Sekiranya kamu ada 20 orang yang sabar, kamu boleh mengalahkan 200 orang. Jika sekiranya kamu ada 100 orang yang sabar, kamu boleh mengalahkan 1000 orang kafir. 1000 orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu kaum yang tidak faham. Tak faham masalah kerohanian ni. Masalah pertolongan Allah, mereka tak tahu. Jadi kita tengok suasana ini sekarang berlaku di Iran. Semangat mereka kecil je. Yalah, dia pada 90 juta rakyat, tetapi bila dibanding dengan kumpulan-kumpulan yang menyerang mereka, Amerika dan sekutunya, bukan saja dengan Israel, keliling. Kecuali di sebelah timur, sebelah Afghanistan,
Dia ada base angkatan tentera Amerika. Belah China tak ada. Tapi di belah sana, utara, selatan, barat, semua ada base tentera Amerika. Tapi mereka tak takut kerana mereka beriman. Firman Allah, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Bahkan jika sekiranya kamu bersabar dan bertakwa kepada Allah, bersabar, di samping bersabar, bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang kafir menyerang kamu secara tiba-tiba, Allah kata, haza yumdidkum rabbukum. Ini adalah bantuan daripada Tuhan kamu bi khamsati alafin minal malaikah, dengan 5,000 malaikat musawwimin yang bertanda pakai serban. Yang ni kita tak tahu, pertolongan daripada Allah kita tak nampak. Kita tak nampak ni. Dan saya yakin sedang berlaku di Iran kerana mereka beriman. Orang-orang Iran ni juga saya rasa mereka akan sentiasa berdoa seperti doa tentera-tentera Talut ketika berperang dengan Jalut. Tentera Talut ni kecil, tengok tentera Jalut yang banyak, mereka berdoalah kepada Allah, Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, tuangkanlah dalam hati kami ini kesabaran. Jadi kami ni orang yang sabar nak menghadapi musuh yang banyak ni. Wasabbit aqdamana, dan teguhkan pendirian kami, teguhkan iman kami, dan bantulah kami menghadapi kaum yang kafir. Ini kita dapat dalam surah Al-Baqarah ayat 250. Tuan-tuan, kita ni penuntun. Kita juga tentera Allah. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberi kemenangan kepada Republik Islam Iran untuk mengalahkan tentera Amerika dan Israel yang kafir, yang zalim, yang menindas bukan sahaja Iran, menindas seluruh manusia-manusia yang tidak ikut telunjuk mereka. Mereka ini seperti Firaun moden, yang kejam, yang sangat tidak berperi kemanusiaan, membunuh orang-orang di Gaza, di Palestin, bunuh kanak-kanak, bunuh orang tua, dan sekarang mereka membunuh kanak-kanak di Iran. Baru-baru ni di Mina, budak-budak perempuan mati kerana dibunuh oleh Amerika dan Israel. Wallahu a'lam.